kita kena rebuild baby ni balik. Okay, dekat tangan saya ni iPhone 14 ada isu yang sama. Tak layak lah untuk program tu sebab phone ni adalah bekas upgraded storage. Phone dari 128 ke 512 ataupun daripada 256 ke 512 punya. Bila kita buat replacement kamera baru, still blank. Dan kita ambil kamera yang ni, kamera asal dia, kita masukkan dekat iPhone 14 Plus yang lain, kamera ni berfungsi dengan baik. Ok, bila kita keluarkan board dia ni, boleh nampak lah tu. Nampak tak? Ada missing component. Dan dia ada babi lah. Yang ni dah scrap untuk masuk tool korek. Ok, baik, alhamdulillah siap dah. Kita dah buat proses rebuild. Kita dah tukar kamera, power supply, audio. Lepas tu komponen yang missing ni, tengok dekat tu, dekat image dia, kedudukan caps yang ni. Waktu awal sampai dekat saya tu, dia tak bubur kapasitor ni, dia buat jumper dan litar dia terbalik. Okay, lepas tu kita dah betul dah, dia kutip balik. Dan lagi satu litar ni, litar I2C kita dah pasang pun semua. Kamera belakang boleh, kamera depan pula tak boleh. Litar kamera depan lah, sebab dia shorting underneath. Jadi kita korek, potong, buat pula litar baru. Lepas tu buat balik litar. Ok, kita try cantum balik layer dan kita test apa ok lah kamera depan dan kamera belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, kita dah pasang lah. Ok, kamera belakang ok. Kita tekan kamera depan pula. Siap.